Jari jemari Puan Salina terketar-ketar di hadapan loceng pintu. Di hadapan pintu sebuah kondominium mewah di Damansara Heights, Kuala Lumpur, ini sudah kali kelima dia mengangkat dan menurunkan tangannya. Dia tahu, sebaik sahaja butang itu ditekan, dia akan melintasi satu garisan yang tidak boleh diputarkan kembali. Dia datang untuk bertemu dengan suami sahabat baiknya Suraya, dan dia dibayar untuk itu. Kini umurnya 55 tahun dan sudah masuk tahun ke-6 sejak suaminya meninggal dunia. Selama itu, Salina telah melupakan kehidupannya sebagai seorang wanita. Solekan, skirt, debaran di dada semuanya telah menjadi kenangan lalu. Setiap pagi apabila dia melihat cermin, yang kelihatan hanyalah wajah seorang janda tua. Mata yang berkedut, kulit yang tidak bermaya, dan rambut yang diikat seadanya. Identitinya sebagai seorang wanita sudah lama lenyap. Hari-hari yang dilalui hanyalah rentetan masa yang perlu diharungi. Bangun pagi, makan, menonton TV, kemudian tidur. Itu sahaja. Dalam rutin membersihkan rumah, menyidai pakaian dan membeli barang dapur, Salina semakin menjadi lali. Namun, sebulan yang lalu, dia bertemu dengan Suraya di sebuah kafe di Bangsa. Wajah Suraya kelihatan sangat letih. Sudah 32 tahun berkahwin, dia mula meluahkan masalah yang dihadapinya kerana suaminya. Suaminya, Encik Johari, walaupun sudah berusia 60 tahun, nafsunya tidak pernah surut. Dia meminta dilayan 4 hingga 5 kali seminggu dan dengan saiz badannya yang tegap, Suraya berkata setiap kali adalah satu penderitaan baginya. Tangan Suraya yang sedang menghirup kopi latte mula terketar, lalu dia meletakkan cawan itu dan matanya mula berkaca. Wajahnya jelas menunjukkan dia tidak tahan lagi. Di tempat duduk tepi tingkap kafe itu, Suraya merendahkan suaranya. Dia tidak mahu bercerai, tetapi dia juga tidak boleh terus hidup begini. Tiba-tiba, Suraya menggenggam erat tangan Salina. Dia mencadangkan agar Salina menggantikannya untuk melayan suaminya. Syaratnya, dia akan membayar RM1,500 untuk sekali layanan, 2 kali seminggu. Salina tidak percaya apa yang didengarnya. Dia langsung tidak faham apa yang sedang sahabatnya katakan, tetapi apabila melihat mata Suraya, dia tahu itu bukan jenaka. Keterdesakan jelas terpancar. Pada mulanya, Salina sudah tentu mahu menolak, tetapi pandangan mata Suraya terlalu mendesak. Sahabatnya benar-benar serius. Salina berasa keliru, tetapi pada masa yang sama, dia merasakan sesuatu mula berdenyut di sudut hatinya. Sesuatu seperti keinginan sebagai seorang wanita yang telah dilupakannya selama 6 tahun, baki ninggaku lukuranda baki ninggagu. Malam itu, Salina tidak dapat tidur. Dia hanya merenung siling dan berfikir berulang kali, adakah ini perkara yang betul? Bukankah ini satu pengkhianatan terhadap sahabatnya? Tetapi, Suraya yang memintanya terlebih dahulu. Pelbagai fikiran berlegar di kepalanya. Dia bergelut dengan bantalnya sehingga subuh dan akhirnya beberapa hari kemudian, dia menghubungi Suraya. Dia bersetuju, sebaik sahaja mesej itu dihantar, tangannya menggeletar. 2 minggu berlalu. Pada petang Jumaat, Salina menerima mesej daripada Suraya. Katanya, dia sudah berbincang dengan suaminya dan suaminya telah bersetuju. Salina boleh datang pada hari Sabtu pukul 2 petang, waktu Suraya akan pulang ke kampung ibunya. Bayaran akan diterima terus daripada suaminya. Salina membaca mesej itu berulang kali. Tangannya gemetar. Saat itu benar-benar menjadi kenyataan. Dia meletakkan telefonnya dan menarik nafas panjang. Pagi Sabtu, Salina tidak dapat tidur lena sejak subuh. Sebaik sahaja fajar menyingsing, dia bangun dan menuju ke bilik mandi. Di bawah pancuran air suam, dia membersihkan seluruh badannya dengan teliti. Dia menyental daki dan menyapu lotion badan dengan cermat. Buat pertama kalinya dalam 6 tahun, dia mengeluarkan pengering rambut untuk mengeringkan rambutnya. Dia berdiri lama di hadapan cermin. Wanita di dalam cermin itu terasa asing. Wajahnya sedikit demi sedikit mula berseri. Malah pandangan matanya juga berbeza. Dia membuka almari pakaian. Dia mengeluarkan sehelai gaun hitam yang disimpan jauh di dalam laci. Pakaian yang tidak pernah dipakainya sejak pengebumian suaminya. Dia membersihkan habuk dan menggosoknya dengan teliti. Gaun itu menjadi licin tanpa sebarang kedutan. Pakaian dalam juga disediakan yang baru. Satu set rendah mewah yang dibelinya di pusat membeli belah beberapa hari lalu. Berwarna hitam. Di hadapan cermin dia mula bersolek. Tangannya yang gemetar menyebabkan gincunya tercalit 2 kali.
Ketika memakai maskara, air matanya hampir menitis. Dia tidak pasti sama ada kerana gugup atau perasaan lain. Sambil melukis celak, dia berfikir sendirian. Apa sebenarnya yang aku sedang buat ni? Tetapi tangannya tidak berhenti. Setelah selesai bersiap, dia melangkah keluar dari rumah. Tangannya yang memegang kunci kereta berpeluh. Dia menghidupkan enjin dan menuju ke Damansara. Sepanjang perjalanan, fikirannya bercelarut. Setiap kali berhenti di lampu isyarat, dia terfikir untuk berpatah balik. Adakah ini betul? Bukankah ini mengkhianati sahabatnya? Masih belum terlambat. Fikiran seperti itu memenuhi kepalanya. Dia memasang radio. Muzik berkumandang, tetapi langsung tidak masuk ke telinganya. Tangannya mencengkam steering dengan kuat, namun keretanya terus meluncur ke hadapan. Keinginan sebagai seorang wanita yang telah mati selama 6 tahun sedang membawanya ke hadapan. Dia melihat wajahnya di cermin pandang belakang, wajah yang bersolek, mata yang berdebar, bibir yang menggeletar imej dirinya yang asing. Dia melalui lebuh raya persekutuan dan memasuki lebuh raya Esperance. Pemandangan di luar tingkap berlalu dengan pantas. Pemandangan bandaraya Kuala Lumpur kelihatan. Dia tiba di kawasan kondominium di Damansara. Walaupun sudah meletakkan kereta di tempat letak kereta, dia duduk termenung seketika. Dia menggenggam dan melepaskan steering berulang kali. Dia melihat jam, pukul 1.55 petang, 5 minit sebelum waktu yang dijanjikan. Dia menarik nafas dalam-dalam. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian, dia keluar dari kereta. Dia mengambil beg tangannya dan mengunci pintu kereta. Dia menaiki lift. Dia menekan butang tingkat 18. Jantungnya berdegup kencang semasa lift naik. Setiap kali nombor tingkat bertambah, jantungnya berdegup lebih laju. Tiba di tingkat 18, pintu lift terbuka, sebuah koridor panjang terbentang di hadapannya. Dia berjalan perlahan di sepanjang koridor. Dia berhenti di hadapan unit 18,5. Pintu depan itu terasa lebih dekat daripada yang disangka. Butang loceng pintu berada di hadapannya. Butang kecil berwarna putih. Salina mengangkat dan menurunkan tangannya sebanyak 5 kali. Dia risau jika ada orang lalu lalang, tetapi mujur tiada sesiapa. Koridor itu sunyi. Hanya kesunyian yang menyelubungi. Dia memejamkan matanya rapat-rapat. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dan akhirnya, dia menekan butang itu. Ding dong. Bunyi loceng bergema. Jantungnya terasa seperti mahu pecah. Pintu depan terbuka. Suami Suraya, Encik Johari, berdiri di situ. Bahunya lebar, tidak kelihatan seperti lelaki berusia 60 tahun. Dia memakai kemeja kelabu dan seluar jin. Penampilannya kemas. Matanya perlahan-lahan meneliti Salina dari atas ke bawah. Salina menundukkan kepala dan melangkah masuk ke dalam rumah. Ruang tamu itu kemas. Suraya memang seorang yang pandai mengemas. Sofa, meja, rak buku, pasu bunga semuanya terasa sentuhan Suraya. Pada saat itu, rasa bersalah mula menghantui. Dia datang ke rumah sahabatnya untuk bertemu suami sahabatnya. Dadanya terasa sesak. Encik Johari memandangnya untuk seketika. Dia hanya berdiri diam. Salina mengelak pandangannya. Dia hanya memandang ke lantai. Corak marmar di lantai pintu masuk menarik perhatiannya. Marmar putih dengan corak kelabu. Encik Johari menunjuk ke arah sebuah bilik dengan tangannya. Salina berjalan ke arah itu. Dia melalui koridor dan berhenti di hadapan pintu bilik tidur. Dia membuka pintu. Tombolnya terasa sejuk. Diperbuat daripada logam. Bau minyak wangi Suraya menusuk hidung. Ini adalah katil tempat Suraya tidur selama lebih 30 tahun. Cadar putih, selimut berwarna kuning air, pasu bunga di tepi tingkap dan bingkai gambar di atas meja solek. Semuanya adalah ruang milik Suraya. Di dalam bingkai gambar itu, terdapat gambar perkahwinan Suraya dan Encik Johari. Mereka berdua tersenyum lebar semasa muda. Mereka kelihatan sangat bahagia. Salina duduk dengan berhati-hati di hujung katil. Rasa teruja lebih besar daripada rasa bersalah. Itu yang lebih menakutkan. Fakta bahawa dia berasa teruja walaupun sedang mengkhianati sahabatnya amat menakutkan. Tetapi dia tidak boleh berhenti lagi. Kerana dia sudah sampai sejauh ini. Encik Johari masuk ke dalam bilik tidur. Dia berdiri di sebelah katil. Matanya yang memandang rendah ke arah Salina penuh dengan keyakinan. Itu bukan pandangan lelaki berusia 60 tahun. Ia penuh dengan keyakinan diri. Tangannya menyentuh lembut bahu Salina. Terasa hangat. Inilah kehangatan tubuh lelaki yang dirasakannya buat pertama kali dalam 6 tahun. Seluruh tubuh Salina terasa bergetar. Encik Johari tidak tergesa-gesa.
Dia mendekat dengan perlahan, sangat berhati-hati. Sentuhannya lembut, terasa ada timbang rasa. Masa berlalu, Salina akhirnya faham sendiri mengapa Suraya berkata dia tidak mampu menanggungnya. Pada mulanya, dia sangat kekok. Kekosongan selama 6 tahun amat terasa. Tubuhnya seolah-olah telah melupakan segalanya. Tetapi berkat layanan Johari yang penuh prihatin, dia perlahan-lahan dapat menyesuaikan diri. Johari langsung tidak terburu-buru. Dia memerhatikan reaksi Salina dengan teliti dan meneruskannya dengan perlahan. Pada mulanya ada rasa sakit. Tetapi di sebalik kesakitan itu, datang satu deria yang lain. Deria yang telah dilupakan sepenuhnya. Selama hampir 40 minit, Salina merasakan bahawa dia masih seorang wanita. Dia merasakan dirinya hidup dengan seluruh tubuhnya. Rasanya seperti sesuatu yang telah tertidur selama 6 tahun telah bangkit semula. Setiap sel di dalam tubuhnya seolah-olah hidup kembali. Semuanya berakhir. Encik Johari bangun dan memakai pakaiannya. Salina juga bangun dari katil. Kakinya terasa lemah. Tangannya terus menggeletar semasa memakai pakaian. Apabila dia melihat cermin, wajahnya merah padam. Rambutnya juga agak kusut. Dia keluar ke ruang tamu. Encik Johari menghulurkan sampul putih. Di dalamnya ada RM1,500. Salina mengambil sampul itu dan memasukkannya ke dalam beg tangan. Sampul itu terasa berat. Realiti benar-benar terasa. Ini benar-benar terjadi, fikirnya. Encik Johari memandang Salina tepat di matanya. Rasa puas jelas terpancar di matanya. Seolah-olah bertanya sama ada dia boleh datang lagi minggu depan. Salina mengangguk tanpa teragak-agak. Keputusan itu sudah dibuat di dalam hatinya. Dia akan datang minggu depan dan minggu seterusnya juga. Dia melangkah keluar dari pintu depan. Dia menaiki lift dan turun. Di tempat letak kereta, dia masuk ke dalam kereta. Dia menghidupkan enjin tetapi tidak terus bergerak. Dia duduk diam untuk seketika. Dia melihat wajahnya di cermin pandang belakang, solekan sedikit comot. Gincu di bibirnya juga hampir hilang. Dia pulang ke rumah. Sebaik sahaja membuka pintu, dia terus berlari ke bilik mandi. Dia menanggalkan pakaian dan membuka air panas. Walaupun dia menggosok seluruh badannya, kehangatan tubuh Johari tidak mudah hilang. Bau minyak wangi, bau peluh, malah bunyi nafasnya masih terasa. Dia membuka air dengan lebih panas. Dia mandi sehingga kulitnya menjadi merah. Selepas mandi, dia berbaring di atas katil. Dia merenung siling dengan kosong. Peristiwa hari ini terasa seperti mimpi, tetapi sampul di dalam begnya membuktikan bahawa ini adalah realiti. Dia mengeluarkan sampul itu dan mengira wang di dalamnya. 10 keping not RM50 dan not-not lain. Tepat RM1,500. Dia memasukkan kembali wang itu ke dalam sampul dengan berhati-hati. Telefonnya berbunyi. Suraya. Dia membuka mesej itu. Suaminya kelihatan lebih tenang dan dia mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Salina tidak membalas. Dia tidak tahu apa yang harus dibalas. Patutkah dia kata maaf atau sekadar tak apa? Tiada perkataan yang sesuai. Dia hanya meletakkan telefonnya. Tetapi satu perkara yang pasti, dia akan pergi lagi minggu depan. Keputusan itu sudah muktamad di dalam hatinya. Bukan hanya kerana wang, dia mahu bertemu Johari. Dia mahu merasakan deria itu sekali lagi. Dia tidak mahu melepaskan kehidupan sebagai seorang wanita yang ditemuinya semula selepas 6 tahun. Salina perlahan-lahan memejamkan matanya. Pertemuan kedua tidak segugup yang pertama. Malah, dia berasa teruja. Sejak pagi Selasa, Salina telah bersiap dengan lebih teliti. Dia mandi, menyental daki dan menyapu lotion dengan cermat. Dia juga menyembur minyak wangi. Kali ini dia memilih gaun berwarna merah wain. Semasa bersolek di hadapan cermin, tangannya langsung tidak gemetar. Malah, senyuman terukir di bibirnya. Dia selesai bersiap dengan hati yang berdebar-debar. Dalam perjalanan memandu ke Damansara, radio memainkan muzik yang ceria. Perasaannya sangat berbeza daripada minggu lalu. Daripada gementar dan takut, hatinya dipenuhi dengan penantian. Setiap kali berhenti di lampu isyarat, dia memeriksa penampilannya di cermin pandang belakang. Adakah solekannya comot? Adakah rambutnya kemas? Semuanya sempurna. Apabila tiba di kondominium di Damansara, Encik Johari sedang duduk di sofa ruang tamu dengan kopi yang sudah disediakan. Bau kopi memenuhi seluruh rumah. Bau biji kopi Arabica. Salina duduk dengan selesa di sofa, minum kopi sambil berbual. Mereka bercerita tentang apa yang berlaku sepanjang minggu lalu, cuaca yang semakin panas dan drama yang sedang ditonton.
Seperti pasangan kekasih lama, perbualan mereka terasa semula jadi dan selesa. Encik Johari memegang tangan Salina dengan lembut. Pandangan matanya seolah-olah berkata dia sentiasa memikirkannya sejak minggu lalu. Suaranya rendah dan lembut. Wajah Salina terasa panas, tetapi dia tidak mengelak pandangannya. Malah, dia memandang tepat ke matanya. Ketegangan yang aneh terasa di antara mereka berdua. Mereka masuk ke dalam bilik tidur. Kali ini, tidak sesakit minggu lalu. Tubuhnya sudah mengingatinya. Encik Johari memerhatikan reaksi Salina dengan teliti dan mendekatinya dengan lebih aktif. Selama hampir sejam, Salina tenggelam dalam dunia yang berbeza. Kenikmatan yang telah dilupakannya selama 6 tahun menyelubungi seluruh tubuhnya. Jauh lebih hebat daripada yang pertama, ia tidak lagi terasa asing. Selepas selesai, mereka berbaring lama di atas katil. Encik Johari mengusap rambut Salina. Apabila ditanya sama ada dia akan datang lagi Sabtu depan, Salina mengangguk tanpa teragak-agak. Tidak perlu kata-kata. Jawapannya sudah pasti. Sebulan berlalu. Hari Selasa dan Sabtu, 2 kali seminggu, sebanyak 8 pertemuan telah berlangsung. Akaun banknya kini mempunyai RM12,000. Salina kini sudah terbiasa dengan keseluruhan proses. Masuk ke rumah Johari, minum kopi sambil berbual. Masuk ke bilik tidur semuanya terasa semula jadi. Perbualannya dengan Johari juga menjadi lebih banyak dan mereka mula bergurau senda. Suatu hari, Johari bertanya sama ada dia seronok. Pada mulanya Salina terkejut, tetapi dia menjawab dengan jujur bahawa dia seronok. Selain daripada mendapat wang, dia benar-benar menantikan hari Selasa dan Sabtu. Setiap pagi apabila melihat cermin, dia merasakan dirinya semakin muda, wajahnya berseri-seri, kulitnya menjadi lebih baik dan pandangan matanya juga berubah sepenuhnya. Salina pergi ke pusat membeli belah dan membeli beberapa helai pakaian baru. Gaun, blaus dan skirt. Dia juga membeli kosmetik jenama mewah yang baru. Dia pergi ke salon untuk mendandan rambutnya dengan cantik. Dia mewarnakan rambutnya dan membuat keriting. Dia sangat suka dengan imejnya di dalam cermin. Imej sebagai seorang wanita yang ditemuinya semula selepas 6 tahun. Namun pada bulan kedua, dia dihubungi oleh Suraya. Mesej itu mengajaknya minum kopi. Jantung Salina berdebar kencang. Dia bimbang jika Suraya sudah menghidu sesuatu, tetapi dia tidak boleh menolak. Dia tidak boleh mengabaikan panggilan sahabatnya. Dia bertemu Suraya di kafe di Bangsar. Sebaik sahaja melihat Salina, mata Suraya terbeliak. Dia terkejut dengan penampilannya yang berubah sepenuhnya. Wajah yang lebih ceria, solekan yang lebih tebal dan gaya rambut yang baru. Salina dapat merasakan pandangan curiga Suraya. Suraya bertanya secara terus terang, "Kau seronok ke dengan hubungan kau dan suami aku?" Salina terkejut dan menafikannya. Dia berkata dia hanya melakukannya kerana itu adalah perjanjian, tetapi Suraya langsung tidak percaya. Dia berkata hanya dengan melihat wajah Salina, jelas sekali dia sedang menikmatinya. Dia menunjukkan bahawa solekannya lebih tebal, rambutnya baru dan pakaiannya juga baru. Suara Suraya penuh dengan rasa tidak puas hati. Suraya menghirup kopinya dan bercakap terus terang. Dia mengaku pada mulanya dia meminta tolong kerana dia tidak tahan. Tetapi sekarang, melihat Salina dan suaminya kelihatan bahagia, dia berasa cemburu. Suaminya kini lebih baik kepadanya dan kelihatan lebih ceria. Tetapi apabila difikirkan itu semua kerana Salina, perasaannya menjadi aneh. Suraya menggenggam tangan Salina dengan kuat. Tetapi kali ini bukan permintaan, tetapi tuntutan. Dia mahu semua ini dihentikan. Dia berkata dengan tegas agar Salina tidak lagi bertemu suaminya. Jantung Salina seakan luruh. Dia tidak boleh menolak permintaan sahabatnya kerana pada mulanya, Suraya yang memintanya. Dia menjawab, "Baiklah, aku akan berhenti." Tetapi di dalam hati, dia berasa sangat kecewa. Bukan kerana wang. Fakta bahawa dia tidak boleh bertemu Johari lagi terasa sangat menyakitkan. Malam itu, Johari menelefonnya. Dia bertanya sama ada benar Suraya telah memintanya berhenti. Suaranya penuh dengan kekecewaan. Salina tidak tahu apa yang harus dijawab. Dia hanya berkata, "Suraya yang minta, jadi tak boleh buat apa-apa." Senyap seketika. Kemudian, Johari dengan berhati-hati membuat cadangan. Bagaimana jika mereka bertemu di luar tanpa pengetahuan Suraya? Bertemu di hotel. Syaratnya, dia akan membayar RM3,000 untuk sekali pertemuan. Salina terasa nafasnya terhenti. Ini adalah perkara yang sama sekali berbeza.
Bertemu dengan kebenaran Suraya dan bertemu secara rahsia dengan mengkhianati sahabatnya adalah dua perkara yang sangat berbeza. Salina tahu dia patut menolak demi sahabatnya. Tetapi perkataan yang keluar dari mulutnya sama sekali berbeza. Bila? Tanyanya. Itulah saat dia melintasi garisan sepenuhnya. Tetapi dia tidak dapat berhenti. Dia sangat merindui Johari. Apabila Johari berkata untuk bertemu di sebuah hotel di Bukit Bintang pada hari Khamis ini, Salina menjawab, baiklah, dia menunggu hari Khamis, Suraya tidak tahu apa-apa. Dia fikir hubungan itu telah berakhir sepenuhnya. Salina berasa bersalah. Tetapi pada masa yang sama, dia juga berasa sangat teruja. Sebuah hotel mewah di Bukit Bintang menambahkan lagi debarannya. Bertemu di luar, bukan di rumah sahabatnya, dan bertemu secara rahsia sepenuhnya, terasa lebih merangsang. Petang Khamis, Salina menuju ke sebuah hotel 5 bintang berhampiran Bukit Bintang. Lobinya sangat mewah. Chandelier berkelip-kelip dan lantai marmar berkilat. Encik Johari telah mendaftar masuk terlebih dahulu. Bilik suite nombor 1512. Semasa menaiki lift ke tingkat 15, jantungnya berdegup kencang. Dia membuka pintu bilik suite. Terdapat ruang tamu yang luas, bilik tidur dan bilik mandi yang mewah. Dari tingkap, pemandangan malam Kuala Lumpur yang indah terbentang di hadapannya. Encik Johari sedang menuang wain di meja. Senyumannya kelihatan tenang. Mereka duduk bersebelahan di sofa dan minum wain. Mereka berbual perlahan. Johari berkata dengan jujur bahawa dia sangat kecewa apabila mendengar kata-kata Suraya. Salina juga buat pertama kalinya meluahkan isi hatinya. Dia juga kecewa, bukan kerana wang, tetapi kerana Johari. Johari memegang tangan Salina. Dia juga mengaku bahawa dia sangat menyukai Salina dan meminta maaf kepada Suraya atas perasaannya itu. Mereka berdua saling berpandangan. Ada sesuatu di antara mereka yang telah melampaui hubungan kewangan semata-mata. Mereka masuk ke bilik tidur. Pertemuan di hotel berlangsung lebih perlahan dan lebih lama berbanding di rumah Suraya. Tiada siapa yang mengganggu, tiada kekangan masa sama sekali. Selama hampir 2 jam, Salina merasai kenikmatan pada tahap yang berbeza, jauh lebih hebat berbanding sebelum ini. Selepas selesai, mereka berbaring bersebelahan di atas katil untuk masa yang lama sambil berbual. Johari memegang tangan Salina dengan erat dan bertanya, bolehkah mereka bertemu secara rahsia seperti ini, sebulan sekali atau 2 kali, tanpa pengetahuan Suraya? Salina mengangguk tanpa teragak-agak. Dia tidak boleh menolak. Dia mandi dan berpakaian. Johari menghulurkan sampul putih. Di dalamnya ada RM3,000. Kali ini, rasa bersalahnya jauh lebih besar. Kerana ini adalah pengkhianatan sepenuhnya terhadap Suraya. Tetapi dia langsung tidak menyesal. Dalam perjalanan pulang, telefonnya berbunyi. Suraya. Mesej mengucapkan terima kasih kerana memahami. Suaminya kini lebih baik kepadanya, katanya. Hati Salina terasa tertusuk. Fakta bahawa dia sedang mengkhianati sahabatnya terasa berat. Tetapi dia hanya memadam mesej itu dan terus berbaring di katil. 6 bulan berlalu. Salina dan Johari masih bertemu secara rahsia di hotel di Bukit Bintang, sebulan sekali atau 2 kali. Suraya langsung tidak mengetahui perkara ini. Wang terus terkumpul di dalam akaun banknya, tetapi kini ia bukan lagi kerana wang. Dia tidak dapat berhenti kerana dia menyukai Johari dan menyukai masa yang diluangkan bersamanya. Khamis depan, Salina menerima mesej daripada Johari. Kandungannya adalah untuk bertemu di hotel yang sama. Pada waktu yang sama, Salina membalas tanpa teragak-agak. Okey, rasa bersalah kerana mengkhianati sahabatnya masih ada, tetapi dia tidak dapat berhenti. Salina melihat cermin. Wanita di dalam cermin itu kelihatan berseri-seri. Ini adalah kehidupan sebagai seorang wanita yang ditemuinya semula selepas 6 tahun. Dia tidak boleh melepaskannya lagi.